Okay guys, hari ni kita pergi join Respect Muay Thai. Kita dah train kat sini pula. Kita training dengan yang ni, champion kita. Pada kita akan lari dulu sekeliling gym ni 15 minit katanya. Jom kita buat je. Baru lari sikit dah penat dah. Macam mana nak lawan ni? Kalau kita buat full work drill tadi, pusing, pening. Tapi bagus. Dia bantu untuk kau punya full work lah. Gerakan kau lebih smooth. Tadi baru buat 3 round 1 minit lebih. Buat tire flip. Aku punya kaki dah lenguh. Berapa round tadi? Berapa round? 3 round. Kita training, so last tadi kita orang buat clinching. So belajar sikit Muay Thai ni clinch dia lain sikit tau daripada biasa main clinch. Berapa kali aku tergolek masa buat clinching tadi. Settle dah guys, jom balik. So gym mana pula lepas ni kita akan pergi? Kalau korang ada idea, ada cadangan, drop dekat komen, nanti aku rampai.